Okey, selamat petang teman-teman dan selamat beristirahat dan selamat minum petang. Okey teman-teman, siapa pernah makan roti ni? Okey teman-teman, siapa pernah makan roti ni? Okey, cara makan roti ni, letak teh ataupun teh susu ataupun kopi yang panas-panas, letak ni roti ni ke dalam bekas seperti gini. Masukkan ke dalam ni air yang panas atau teh ais, tak boleh lah, yang kena teh yang panas. Teh panas ataupun kopi susu panas, letak dalam ni. Lepas tu letak seberapa banyak boleh. Selepas dah macam 5 minit ataupun 10 minit, roti ni akan jadi sebegini. Roti ni akan jadi sebegini. Dia akan kembang. Bila dia kembang, teman-teman, baru kita makan. Roti yang tadi saya letak, dia akan kembang jadi sebegini. Baru kita minum dan kita makan. Bismillah. Roti sebegini teman-teman. Roti jadi gini. Dia kena teh yang panas ataupun kopi yang panas, baru dia sedap. Sebab bila kita letak kopi yang panas, teh yang panas dengan roti, dia akan menjadi kembang dan sedap apabila kita makan. Okey teman-teman, jemput minum petang dengan roti. Okey teman-teman, saya tak tahu apa nama roti ni. Ini sedap dengan teh panas, kopi panas dan teh panas, kopi panas, teh panas, kopi panas, letak dalam ni roti. Dia cukup sedap teman-teman. Siapa tahu nama roti ni, tolong komen. Okey teman-teman, selamat minum petang dan selamat berbahagia. Sila follow, like, share, subscribe. Saya mohon daripada teman-teman yang berada di TikTok. Okey teman-teman, tolong bagi tahu roti apakah ini untuk minum petang. Selamat minum.